Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hadi bin Yusof bersiaran secara langsung dari Dewan Seri Banggul sempena program Majlis Pelancaran Program Galakan Membaca dan Nilam 2025. Anjuran Sekolah Menengah Kebangsaan Banggul. Program tahun ini merupakan inisiatif penting dalam menyemai budaya membaca dalam kalangan warga sekolah, seiring dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Mari kita saksikan suratan sepanjang majlis hari ini. Puan, mengapa program galakan membaca seperti Nilam ini penting diteruskan? Seperti yang kita sedia maklum, program Nadi Ilmu Amalan Membaca ni dia jadikan untuk jadikan satu amalan. Katalah hari ni kita baca, dia dapat ilmu, betul. So jadi benda ni kita nak jadikan orang kata satu proses pembelajaran sepanjang hayat. Membaca tu bukan sekadar untuk membaca untuk orang kata saya membaca untuk jawab biasa. Tidak, kita nak jadikan membaca tu amalan kita. Sedangkan Nabi dulu dapat wahyu pun dengan perkataan apa? Iqra. Iqra itu adalah bacalah. Jadi pentinglah baca ni untuk kita terapkan daripada zaman anak pelajar ni sampailah kalau boleh habis belajar nanti ke sepanjang hayat. Itu penting membacalah. Itu. Okey, bagaimana pihak perpustakaan awam boleh menyokong usaha sekolah dalam memupuk literasi? Okey, macam tadi Cik Jah ada maklum dalam Cik Jah punya majlis perasmian tadi, di mana kita bantu dari segi macam sekolah ajak buat program. Contohnya hari ni kita sediakan bahan, mungkin di sekolah terhad bahan bacaan. Di perpustakaan ni kita baca bacaan yang lebih banyak genre. Di sekolah mungkin terhad sikit genre-genre dia, tapi di library desa ni, di perpustakaan desa ni, genre ni lebih meluas. Ada agama, ada genre sains, sejarah, geografi, sains politik, banyaklah. Jadi benda ni anak-anak pelajar tidaklah pembacaannya terhad satu saja. Lagi satu, banyak channel. Bukan di pusat sumber sekolah Al-Razi je dia boleh baca buku, pinjam buku. Di pusakan desa sekitarnya juga boleh juga menjadi untuk melaksanakan atau kata merealisasikan orang kata nadi ilmu tu. Sebab kena buat catatan rekod buku. Jadi tidak terhad. Lagi satu, pelajar tak perlu orang kata beli buku. Kita beli buku ni kos. Ada melibatkan kos kewangan. Jadi pinjam di pusakaan desa percuma. Jadi kita bantu jugalah. Kalau anda kata sekolah pun nak buat aktiviti tu, kita penggalakkan juga dengan pusakaan. Kita ada program Jom Baca, ada bengkel-bengkel ilmu, macam-macam lagi lah. InsyaAllah dia akan datang, kita boleh sambung lagi kerjasama kita dengan sekolah. Okey, terima kasih Puan. Bersama saya kini ialah Cikgu Nilam Sekolah, Cikgu Nur Naziah binti Muhammad Razali. Cikgu, apakah objektif utama program Nilam 2025? Okey, objektif utama program kita adalah untuk melahirkan lebih ramai pelajar yang cintakan ilmu dan seterusnya untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan pelajar lah. Jadi untuk program kali ini kita mengharapkan lebih ramai pelajar untuk mengisi dalam Nilam. Apa harapan cikgu terhadap program tahun ini? Untuk tahun ini antara harapan cikgu adalah semoga pengisian Nilam pada tahun ini adalah lebih baik daripada tahun lepas. Selain tu cikgu mengharapkan agar semua pelajar akan lebih aktif untuk mengisi Nilam. Jadi membacalah buku walau hanya satu muka surat satu hari. Okey, dan membacalah kerana membaca adalah jambatan ilmu. Okey, terima kasih cikgu. Okey, boleh bagi tahu nama dan kelas? Nama saya Isrul dari kelas 5A. Okey, apa pendapat kamu tentang program Nilam tahun ini? Saya setuju dengan program ni sebab saya rasa program ni bagus untuk pengembangan minda and improve saya punya penulisan dan hobi saya membaca. Okey, terima kasih. Boleh bagi tahu dan nama kamu? Nama saya adalah Muhammad Haris Fidaun bin Muhammad Jahari. Saya dari kelas 1 Azalia. Okey. Apakah jenis buku yang kamu gemar membaca? Saya suka baca buku sains dan ensiklopedia. Banyak fakta yang menarik. Apa harapan kamu terhadap program membaca sekolah tahun ini? Harapan saya ialah lebih ramai kawan-kawan mula suka membaca, tak kira apa jenis buku. Okey, terima kasih.
Okey, boleh bagi tahu nama dan kelas kamu? Saya Muhammad Aryan Fayyad bin Muhammad Syamuddin dari kelas 1A. Okey, siapa pelukis kegemaran kamu? Saya suka karya Temi Abdullah sebab mesej dalam bukunya mendalam dan dekat dengan jiwa remaja. Okey, kenapa kamu rasa membaca itu penting? Sebab membaca membuka minda dan ia sangat membantu dalam pelajaran juga. Okey, terima kasih. Boleh bagi tahu dan nama kamu? Nama saya Faris Maizat bin Fakur Razi dari kelas 1 Azalia. Okey. Apakah pelukis yang kamu gemar? Pelukis kegemaran saya ialah pelukis jalanan oleh Tim Abdullah. Ceritanya sangat gempak. Apa yang kamu suka tentang membaca? Membaca buat saya tenang dan dapat belajar benda baru. Okey. Demikian sorotan sepanjang majlis pelancaran program Galakan Membaca dan Nilam 2025 yang telah berlangsung dengan meriah di Dewan Seri Banggul. Diharapkan program ini dapat meningkatkan minat membaca dan menyubur budaya ilmu dalam kalangan warga SMK Banggul. Saya Muhammad Hadi bin Yusuf melaporkan untuk Basis New TV, TV PSS SMK Banggul. Selamat membaca dan salam literasi.